maruah keluarga, status sosial, masa depan yang terjamin sudah menjadi lumrah bagi setiap ibu bapa untuk mahu memberikan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Tetapi, siapakah yang sebenarnya menetapkan standard terbaik itu? Pernahkah anda, atas nama kebahagiaan anak-anak, sebenarnya telah mematahkan sayap mereka dan mengurung mereka di dalam sangkar emas? Kadangkala, kebebasan di sebuah apartmen studio yang kecil jauh lebih berharga daripada kongkongan di sebuah rumah agam yang mewah. Di sini, kita ada kisah dua orang adik-beradik yang dilahirkan dalam sebuah keluarga pengerusi syarikat makanan terkemuka di Osaka, Jepun. Mahukah anda mendengar kisah istimewa bagaimana mereka meninggalkan segala keistimewaan untuk memulakan hidup baharu di lorong-lorong asing di Kuala Lumpur, Malaysia? Saya dilahirkan sebagai anak perempuan kedua kepada pengerusi sebuah syarikat makanan yang bersejarah di Osaka, Jepun, Syarikat Makanan Minamoto. Ia adalah syarikat yang telah diwarisi oleh keluarga kami selama 3 generasi. Datuk saya memulakannya sebagai sebuah kilang pes miso kecil dan pada zaman ayah saya, ia menjadi jenama yang dikenali di seluruh Jepun. Sejak kecil, saya membesar dengan merasakan beban nama keluarga itu secara tidak langsung. Rumah kami ialah sebuah kediaman tradisional Jepun dengan taman yang luas di pinggir bandar Osaka. Dari luar, ia kelihatan seperti persekitaran yang serba cukup, tetapi kehidupan di dalamnya kaku seperti jam yang direka dengan teliti. Bangun pukul 6 pagi, sarapan pukul 7 pagi, kelas sekolah bermula pukul 8 pagi. Selepas sekolah, ada kelas piano, upacara minum teh dan kaligrafi. Hujung minggu juga tiada rehat. Jadual kami padat dengan acara kebudayaan yang berkaitan dengan perniagaan keluarga atau latihan etika perniagaan. Ibu sentiasa menekankan tentang pentingnya menjaga martabat sebagai anak perempuan keluarga Minamoto. Dalam persekitaran inilah kakak saya dan saya dibesarkan. Cuma, kakak saya berbeza daripada saya. Kakak saya, Haruka, memang berbeza sejak lahir. 8 tahun lebih tua daripada saya, dia seorang yang sentiasa mencabar peraturan. Sejak kecil, dia sering kali memanjat pagar taman secara senyap-senyap untuk bergaul dengan kanak-kanak di kawasan kejiranan. Kadangkala, dia akan pulang dengan pakaian yang kotor berlumpur dan dimarahi oleh ibu, tetapi pada hari-hari seperti itu, mata kakak kelihatan lebih bersinar. Pendidikan bukan segala-galanya dalam hidup, Yuki, bisik kakak kepada saya. Setiap kali, saya hanya menggelengkan kepala. Ketika itu, saya yang masih kecil hanya tahu bahawa kakak seorang yang suka memberontak. Semasa di sekolah menengah, pemberontakan kakak menjadi lebih besar. Daripada pengajian perniagaan yang berkaitan dengan syarikat keluarga, kakak lebih meminati sastera dan seni. Apabila dia mengumumkan hasratnya untuk memohon ke Kolej Seni dan bukan Fakulti Perniagaan di Universiti Kyoto, seluruh rumah menjadi gempar. Dalam mesyuarat keluarga pertama, wajah ayah berubah merah padam ketika dia cuba memujuk kakak. Haruka, kamu anak sulung. Kamulah yang akan mewarisi syarikat ini. Simpanlah impian kosong itu sebagai hobi sahaja. Tetapi kakak mengangkat kepalanya dan memandang tepat ke mata ayah. Saya mahu menjalani hidup saya sendiri. Saya tidak mahu menjadi sekadar alat ganti untuk syarikat. Akhirnya, satu kompromi dicapai. Kakak akan mendaftar di Fakulti Perniagaan Universiti Kyoto, tetapi dibenarkan mengambil kelas seni secara sampingan. Kakak bersetuju pada luaran, tetapi sejak itu, dia mula merancang sesuatu yang lebih besar. Pada tahun kedua di universiti, kakak menyertai program pertukaran budaya ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk lawatan jangka pendek. Apabila dia kembali, matanya memancarkan sinar yang berbeza. Yuki, aku suka Malaysia. Orang di sana nampaknya hidup dengan lebih bebas. Beberapa bulan kemudian, semasa makan malam, kakak membuat pengumuman yang mengejutkan. Saya bercadang untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Tangan ayah yang sedang memegang penyepit terhenti di udara. Ibu terbatuk ketika sedang minum teh dan saya hanya mampu memandang kakak dengan terkejut. Jangan mengarut, suara ayah rendah dan berat. Kamu adalah masa depan syarikat ini, Haruka. Jika bukan kamu, siapa lagi yang akan memimpin Minamoto? Kakak menjawab dengan tenang, kan ada Yuki.
Yuki lebih berminat dan berbakat dalam bidang pengurusan berbanding saya. Seketika, semua mata tertumpu pada saya. Saya tergamam dan tidak dapat berkata apa-apa. Sebenarnya, saya tidak mempunyai minat yang mendalam dalam pengurusan. Saya hanya belajar bersungguh-sungguh untuk memenuhi harapan ibu bapa saya. Sejak malam itu, rumah kami menjadi seperti medan perang. Ayah membantah sekeras-kerasnya dan cubaan ibu untuk menjadi orang tengah tidak berhasil. Kakak tidak berganjak daripada keputusannya. Pertelingkahan yang tegang itu berlarutan selama hampir sebulan dan akhirnya ayah meletakkan satu syarat. Pergilah untuk setahun. Jika selepas itu hati kamu masih tidak berubah, jalanilah hidup kamu sendiri, tetapi kamu mesti lepaskan syarikat ini. Kakak menerimanya tanpa teragak-agak. 2 bulan kemudian, kami mengucapkan selamat tinggal di lapangan terbang. Pada hari itu, mata kakak bersinar lebih terang daripada bila-bila masa yang pernah saya lihat. Saya langsung tidak menyangka bahawa itu akan menjadi pertemuan terakhir kami untuk tempoh yang sangat lama. Selepas kakak pergi, rumah menjadi lebih sunyi. Dan seperti yang dijangka, semua latihan sebagai pewaris syarikat kini tertumpu kepada saya. Dari meditasi pagi hingga kelas bahasa Inggeris perniagaan pada waktu malam, rutin harian saya dipenuhi dengan persiapan untuk syarikat. Setelah tamat sekolah menengah, saya mendaftar di Fakulti Perniagaan Universiti Kyoto, tempat yang sama kakak pernah belajar. Setiap kali saya digelar sebagai pewaris syarikat besar di kampus, hati saya berasa aneh. Kehidupan universiti hanyalah satu lagi bentuk kelas bagi saya. Saya hanya mempunyai beberapa orang yang boleh dipanggil kawan, dan kebanyakannya adalah anak-anak kepada rakan niaga ayah. Ia lebih kepada rangkaian untuk masa depan berbanding persahabatan sejati. Pada hujung minggu, saya akan menjalani latihan amali di syarikat. Dan semasa cuti semester, saya akan melawat cawangan di luar negara. Setiap detik dalam hidup saya adalah sebahagian daripada proses untuk menjadi CEO syarikat makanan Minamoto di masa hadapan. Sementara itu, saya mula menerima khabar daripada kakak. Pada mulanya ia hanyalah mesej-mesej formal, tetapi lama-kelamaan, cerita tentang kehidupan baharunya semakin bertambah. Sebuah apartmen studio kecil di Kuala Lumpur, kawan-kawan yang ditemui di kelas bahasa Melayu, berkelah di Taman KLCC, rasa sate yang pertama kali dicuba. Dalam gambar-gambar yang dihantar oleh kakak, saya melihat satu ekspresi yang asing. Wajah kakak yang tidak pernah saya lihat sebelum ini, wajah yang kelihatan benar-benar bahagia. Yuki, semuanya berbeza di sini. Orang di sini lebih mementingkan hati budi berbanding status. Mereka boleh ketawa walaupun melakukan kesilapan dan mereka benar-benar mengambil berat antara satu sama lain. Kadang-kadang ia terlalu bising dan kelam kabut, tetapi sebab itulah ia terasa lebih hidup. Hati saya menjadi bercampur baur setiap kali membaca mesejnya. Di satu sisi, saya gembira melihat kakak bahagia, tetapi di sisi lain, timbul rasa cemburu yang aneh. Bolehkah saya mempunyai ekspresi seperti itu? Bolehkah saya merasai kebebasan seperti itu? Persoalan-persoalan itu mula timbul. Sehingga saya tamat pengajian, kakak tidak pernah pulang. Sudah beberapa tahun berlalu. Ayah pada mulanya marah, tetapi lama-kelamaan dia kelihatan pasrah. Ibu kadang-kadang akan menelefon kakak secara rahsia. Dan saya semakin terasa lemas. Pada hari graduasi saya menerima satu lagi mesej daripada kakak. Kali ini, ia dalam bentuk video. Di sebuah kafe di Kuala Lumpur, kakak bersama seorang lelaki. Dia lelaki Melayu dan cara dia memandang kakak sangat istimewa. Yuki, ini Aiman, teman lelaki saya. Nanti kalau datang Malaysia, saya akan kenalkan. Pada saat itu, saya sedar kakak benar-benar tidak akan kembali. Dan yang lebih penting, kakak kelihatan benar-benar bahagia. Malam itu, buat pertama kalinya selepas sekian lama, saya menulis diari. Ini kali pertama saya meluahkan perasaan saya secara jujur sejak kecil. Kakak nampak bebas. Kenapa aku terkurung begini? Apa yang sebenarnya aku mahukan? Persoalan itu terus berlega di dalam fikiran saya, di mesyuarat syarikat, di majlis perniagaan, malah sebelum tidur. Saya mula mempersoalkan sama ada jalan yang saya lalui ini benar-benar apa yang saya mahukan,
atau saya hanya sekadar memainkan peranan yang telah diberikan. Selepas tamat pengajian, seperti yang ayah harapkan, saya mula bekerja di bahagian pemasaran syarikat makanan Minamoto. Semua pekerja melayan saya sebagai bakal pengerusi dan terlalu bersetuju dengan setiap pendapat saya. Tiada hubungan rakan sekerja yang sejati. Setiap malam, apabila saya pulang bersendirian ke apartmen dan berbaring di atas katil, rasa kosong menyelubungi diri. Suatu malam, kakak menghantar mesej lagi. Kali ini, ia adalah gambar swafoto dengan latar belakang menara berkembar Petronas pada waktu malam. Senyuman kakak sangat mempesonakan. Hari ini Aiman melamar, rasanya aku akan berkahwin. Pada saat itu, jari jemari saya bergerak tanpa sedar. Dengan hati yang berdebar, saya menaip. Aku pun nak pergi ke sana. Hanya selepas menghantar mesej itu, barulah saya sedar apa yang telah saya katakan. Tetapi anehnya, saya lebih merasakan kelegaan berbanding ketakutan. Terasa seperti akhirnya dapat menghembuskan nafas yang telah lama saya tahan. Balasan daripada kakak tiba serta-merta. Betul ke? Kalau macam tu, datanglah. Rumah kakak kecil, tapi sentiasa ada tempat untuk adik kakak. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Fikiran saya dipenuhi dengan pelbagai kemungkinan dan ketakutan. Tetapi satu perkara yang pasti, sesuatu telah bangkit dari lubuk hati saya. Ia adalah suara yang kecil, tetapi tegas. Aku mahu menjalani hidupku sendiri. Sejak saat itu, keinginan di dalam diri saya menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Saya telah membuat keputusan. Tidak kira apa pun akibatnya, saya mahu mencuba, walau sekalipun, untuk menjalani hidup berdasarkan pilihan saya sendiri. Keesokan harinya selepas menghantar mesej kepada kakak, saya pergi bekerja seperti biasa, tetapi hati saya sudah berada di tempat lain. Semasa waktu makan tengah hari, saya secara rahsia mencari tiket penerbangan di telefon bimbit saya dan menempah penerbangan pada malam Jumaat, seminggu dari sekarang. Hati saya sudah bulat. Malam itu, semasa makan malam bersama ibu bapa, ibu memerhatikan wajah saya dengan teliti. "Yuki, kamu nampak tak sihat? Ada apa-apa masalah?" Saya menggelengkan kepala dan berkata semuanya baik-baik sahaja. Ayah pula sedang memeriksa email kerja di telefonnya semasa makan. Tiba-tiba saya terfikir, inikah gambaran masa depan saya? Keesokan harinya, saya memberanikan diri untuk memberitahu ibu bapa tentang hasrat saya. Saya kata, saya mahu ke Malaysia seperti kakak. Bukan untuk lawatan singkat, tetapi untuk tinggal selama beberapa bulan dan merasai pengalaman di sana. Wajah ayah serta-merta menjadi tegang. Ibu meletakkan sudu dan mengeluh. "Kamu juga?" Suara ayah rendah dan tegas. "Kamu anak kedua. Tetapi sekarang kamu adalah wajah keluarga Minamoto. Kakak kamu sudah memilih jalannya. Sekarang syarikat ini tanggungjawab kamu." Ibu cuba menenangkan keadaan, tetapi ketegasan ayah tidak dapat dilawan. "Yuki, saat kamu ke Malaysia, jangan fikir untuk kembali lagi. Kamu akan kehilangan syarikat dan juga keluarga." Kata-kata itu membuatkan saya teragak-agak seketika. Tetapi apabila saya teringat gambar-gambar yang dihantar oleh kakak, keberanian saya kembali. Malam itu, saya menelefon kakak. Kakak menyokong keputusan saya tanpa ragu-ragu. "Yuki, kakak harap kamu buat pilihan yang tak akan kamu sesali. Apapun pilihan kamu, kakak sentiasa di sisi kamu." Keesokan harinya, saya mengemas barang seminimum mungkin. Pasport, beberapa helai pakaian dan hanya barang peribadi di dalam sebuah beg pakaian kecil. Saya memohon cuti peribadi dari syarikat dan membayar sewa apartmen untuk beberapa bulan ke hadapan. Pada petang Jumaat, setelah semua persiapan selesai, saya meninggalkan sepucuk surat ringkas untuk ibu bapa saya. "Ayah, ibu, saya mahu mengambil sedikit masa untuk merenung hidup saya. Saya akan ke Malaysia untuk meluangkan masa bersama kakak. Jangan risau, saya akan hubungi nanti." Dalam perjalanan menaiki teksi ke lapangan terbang antarabangsa Kansai, pemandangan malam bandar Osaka berlalu di luar tingkap. Hati saya berdebar-debar memikirkan akan meninggalkan bandar tempat saya dibesarkan sepanjang hayat. Perasaan takut dan teruja bercampur baur. Di dalam pesawat, anehnya, saya berasa tenang.
seolah-olah saya akhirnya dapat menghembuskan nafas yang telah lama saya tahan. Sambil memandang Jepun yang semakin menjauh di sebalik awan dari tingkap, buat pertama kalinya, saya merasai kebebasan yang sejati. Apabila saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, jam sudah menunjukkan lebih 10 malam. Pengumuman dalam bahasa yang asing, wajah-wajah yang pelbagai dan udara yang berbeza dari Jepun, semuanya terasa baru. Selepas mengambil bagasi dan keluar dari balai ketibaan, kakak sudah menunggu sambil tersenyum lebar. Yuki, kamu betul-betul datang. Kakak berlari dan memeluk saya erat. Pada saat itu, air mata saya mengalir. Walaupun sudah bertahun-tahun tidak berjumpa, pelukan itu memberikan rasa lega, seolah-olah saya telah pulang ke rumah. Kami menaiki bas ekspres lapangan terbang menuju ke Kuala Lumpur. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap bas kelihatan serupa tetapi berbeza dengan Osaka. Lebih banyak papan tanda neon, jalan raya yang lebih berselirat dan deretan kondominium yang tidak berkesudahan. Kakak tidak henti-henti menerangkan itu dan ini. Itu menara berkembar Petronas. Nanti cuaca baik, kita pergi sama-sama. Kat sana kita minum teh tarik sambil makan roti canai. Memang sedap. Selepas turun dari bas, kami menaiki LRT dan berjalan melalui lorong-lorong sempit. Tempat tinggal kakak adalah sebuah apartmen studio kecil di sebuah bangunan lama di tengah-tengah Kuala Lumpur. Selepas menaiki tangga yang sempit, kami akhirnya tiba di tempat yang jauh lebih kecil daripada yang saya bayangkan. Apabila pintu dibuka, sebuah ruang kecil berkeluasan kira-kira 400 kaki persegi kelihatan. Di satu sudut terdapat dapur kecil dan peti sejuk, manakala di sudut bertentangan terdapat sebuah katil dan meja kecil. Dari tingkap, pemandangan malam Kuala Lumpur terbentang luas. Kecil sikit, kan? Maaf ya, kata kakak sambil tersenyum kekok. Saya kagum melihat kakak yang biasa hidup mewah, boleh tersenyum begitu di dalam bilik yang sempit ini. Saya menggelengkan kepala. Tak, saya suka. Nampak lebih selesa daripada yang saya bayangkan. Malam itu, kami berbual panjang sebagai adik-beradik. Kakak bercerita tentang kehidupannya di Malaysia, tentang kelas bahasa Melayu dan tentang pertemuannya dengan Aiman. Saya pula menceritakan secara jujur tentang kerja saya di syarikat, perubahan ibu bapa kami dan konflik di dalam hati saya. Kakak betul-betul bahagia di sini? Kakak berfikir sejenak sebelum mengangguk. Ya, mula-mula semuanya asing dan sukar. Bahasa, budaya, makanan. Tapi lama-kelamaan aku dapat menyesuaikan diri. Paling penting, di sini aku boleh hidup sebagai Haruka, bukan sebagai anak pengerusi Minamoto. Kata-kata itu menusuk jauh ke dalam hati saya. Saya juga mahu kehidupan seperti itu. Kehidupan sebagai Yuki sahaja. Keesokan paginya, telefon bimbit kakak berdering. Ia panggilan daripada Aiman. Mereka nampaknya sedang membuat janji untuk bertemu malam itu. Kakak mengenyitkan mata kepada saya dan berkata, "Malam ni kita jumpa Aiman. Kamu ikut sekali, ya." Petang itu, kami bersia-sia di Bukit Bintang, sebuah kawasan sibuk di Kuala Lumpur. Jalanan yang sesak dengan orang ramai, bau pelbagai jenis makanan dan bunyi muzik yang kuat, semuanya terasa begitu hidup. Saya dapat merasakan tenaga yang berbeza berbanding kawasan beli belah di Osaka. Yang ini kamu mesti cuba, kata kakak sambil membelikan saya sate dari sebuah gerai di Jalan Alor. Rasa pedas dan manis yang pertama kali saya cuba itu membuatkan saya terpegun. Selepas itu, kami mencuba pelbagai makanan lain seperti ramly burger, roti jala dan apam balik. Di Jepun, saya jarang sekali makan makanan jalanan, tetapi di sini, ia menjadi satu pengalaman baharu. Pada waktu malam, kami menuju ke restoran yang telah dijanjikan bersama Aiman. Ia sebuah restoran makanan laut bakar. Apabila kakak melihat Aiman, dia melambai dengan gembira. Jantung saya mula berdegup kencang. Ini adalah saat pertama saya bertemu dengan teman lelaki kakak. Aiman ternyata lebih pemalu daripada yang saya sangkakan. Dia tinggi, kurus dan berkacamata, kelihatan seperti seorang cendekiawan. Dia menyapa dalam bahasa Jepun yang kekok. "Haji Memasyait, Yuki-san, saya Aiman." Apabila kami bertiga duduk di meja, suasana kekok cepat hilang.
Aiman seorang yang tenang tetapi mempunyai selera humor dan keserasiannya dengan kakak sangat menakjubkan. Saya dapat merasakan keikhlasan dalam cara mereka saling berpandangan. Semasa makan, Aiman bertanya kepada saya, "Cik Yuki nak buat apa di Malaysia?" Soalan itu membuatkan saya terdiam. Sebenarnya, saya datang tanpa sebarang rancangan, hanya ada keinginan samar-samar untuk hidup bebas seperti kakak. Saya belum tahu lagi. Buat masa ni, saya nak merasai pengalaman di Malaysia. Aiman mengangguk seolah-olah memahami. Tak apa, tak perlu tahu semuanya dari awal. Boleh cari perlahan-lahan di sini. Kata-katanya membuatkan saya berasa lega. Di Jepun, segalanya mesti dirancang. Ketidakpastian tentang masa depan tidak boleh diterima. Tetapi di negara asing ini, ketidakpastian itu seolah-olah boleh diterima. Selepas makan, kami menuju ke Taman KLCC. Pemandangan pada waktu malam sangat indah. Cahaya dari bangunan pencakar langit di sepanjang kawasan itu memantul di atas tasik, mencipta pemandangan yang menakjubkan. Kami membeli minuman dan makanan ringan dari sebuah kedai sebaneka dan duduk di tepi tasik. "Inilah rasa sebenar lepak di KL," kata kakak sambil tersenyum dan menghulurkan sekaleng minuman. Malam Kuala Lumpur dari situ kelihatan sangat damai. Di sekeliling kami, ada orang-orang yang duduk berbual seperti kami, ada yang berbasikal dan ada yang menari mengikut irama muzik. Semua orang menikmati detik itu dengan cara mereka sendiri. "Inilah Malaysia, Yuki," kata kakak. "Di sini, keikhlasan lebih penting daripada formaliti dan kemesraan lebih utama daripada menjaga air muka." Dalam perjalanan pulang ke apartmen malam itu, saya tiba-tiba sedar kehidupan saya di Jepun bagaikan kereta api yang bergerak di atas landasan yang telah ditetapkan. Destinasinya jelas, tetapi sukar untuk mencari kegembiraan sejati dalam perjalanan itu. Sebaliknya, permulaan baru di Malaysia ini ibarat pengembaraan tanpa peta. Tidak pasti, tetapi di dalamnya saya dapat merasakan kebebasan dan kemungkinan yang sebenar. Di bawah langit malam Kuala Lumpur yang saya lihat dari tingkap kecil apartmen studio itu, buat pertama kalinya, saya dapat menarik nafas dalam-dalam. Dan saya mula sedar, sedikit demi sedikit, apa yang telah saya lepaskan selama ini. Sebulan telah berlalu sejak saya tiba di Malaysia. Yang mengejutkan, saya dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini lebih cepat daripada yang saya sangka. Dengan bantuan kakak, saya belajar ucapan mudah dan perbualan harian dalam bahasa Melayu sehingga saya boleh pergi ke kedai runcit berdekatan seorang diri. Minum secawan Americano di sebuah kafe kecil berhampiran apartmen setiap pagi telah menjadi rutin baru saya. Pemilik kafe, seorang makcik yang ramah, akan sentiasa menyapa saya dengan mesra. "Adik dari Jepun dah sampai," setiap kali melihat saya. Kakak bekerja sebagai pengajar di sebuah pusat bahasa Jepun untuk menampung perbelanjaannya. Saya tidak melakukan apa-apa kerja khusus, tetapi saya membantu menampung perbelanjaan hidup dengan wang saku yang saya bawa. Kadang-kadang saya akan ikut ke kelas kakak untuk melihatnya mengajar dan pada hari lain, saya akan meneroka Kuala Lumpur seorang diri. Batu Caves, Masjid Jamek, Menara KL dan pelbagai tempat lain, meneroka Kuala Lumpur seperti seorang pelancong sangat menyeronokkan. Saya hanya menghantar mesej ringkas kepada ibu bapa saya sihat, jangan risau. Ayah tidak membalas, manakala ibu hanya menghantar mesej pendek, jaga diri. Saya dapat merasakan kemarahan dan kekecewaan mereka, tetapi saya tidak menyesali pilihan saya. Pada bulan kedua saya di Malaysia, kakak dan saya pergi bertemu dengan ibu bapa Aiman. Ia adalah majlis perkenalan rasmi sebelum perkahwinan. Saya berasa gemetar, tetapi ibu bapa Aiman ternyata jauh lebih mesra daripada yang saya sangkakan. Terutamanya ibu Aiman, sebaik sahaja melihat saya, dia terus memegang kedua-dua tangan saya. "Oh, ini adik Haruka, cantiknya," Aiman selalu cerita. Makan malam di sebuah restoran Melayu mewah itu sangat berbeza dengan majlis formal di Jepun. Semua orang berbual dengan selesa, saling menghidangkan lauk ke dalam pinggan masing-masing dan soalan serta jawapan yang ikhlas silih berganti.
Ibu Aiman bertanya kepada saya tentang kehidupan di Jepun dan keluarga saya, dan saya dengan berhati-hati menceritakan tentang keluarga Minamoto dan syarikat kami. Ketika itu, ayah Aiman menunjukkan riak terkejut. Syarikat makanan Minamoto, bukankah itu syarikat yang sangat besar? Pada saat itu, saya sedar. Di sini, saya diterima bukan sebagai anak perempuan keluarga Minamoto, tetapi hanya sebagai Yuki, adik kepada Haruka. Buat pertama kalinya, saya menyedari betapa leganya perasaan itu. Sejak hari itu, saya menjadi lebih kerap bertemu dengan keluarga Aiman. Pada hujung minggu, kami akan memandu keluar bandar bersama-sama dan pada hari perayaan, kami akan menyediakan makanan bersama-sama di rumah Aiman. Semua pengalaman ini baru bagi saya. Di Jepun, saya tidak pernah bergaul begitu rapat dengan keluarga lain. Apabila sudah 3 bulan saya di Malaysia, saya mula mengikut jejak kakak mengajar bahasa Jepun di pusat bahasa. Saya mengajar kelas asas kepada pemula 3 kali seminggu. Walaupun pada mulanya kekok kerana ini kali pertama saya melakukannya, semangat para pelajar membuatkan saya semakin seronok. Paling penting, saya berasa bangga kerana kini saya menjana wang dengan usaha saya sendiri. Suatu petang, kakak dan saya sedang berbual sambil minum di apartmen kami. Pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap kelihatan indah. Kakak sibuk dengan persiapan perkahwinannya yang dijadualkan bulan depan, tetapi dia tetap mengambil berat tentang saya. Yuki, kamu nak buat apa lepas ni? Ada rancangan masa depan? Saya menjawab dengan jujur, saya tak tahu lagi, tapi satu perkara yang pasti, saya tak akan pulang ke Jepun, sekurang-kurangnya buat masa sekarang. Kakak mengangguk seolah-olah memahami. Tiba-tiba, loceng pintu berbunyi. Sudah lewat pukul 10 malam. Siapakah agaknya? Dengan rasa hairan, kakak membuka pintu. Dan kami terdiam kerana terkejut. Ibu sedang berdiri di situ, memegang sebuah beg pakaian. Ibu, tanya kakak dengan suara terkejut. Ibu masuk tanpa berkata apa-apa. Selepas melihat sekeliling apartmen studio yang kecil itu, dia mengeluh panjang. Jadi di sinilah kamu berdua tinggal. Saya panik dan cepat-cepat menyimpan botol minuman dan mengemaskan tempat duduk. Ibu masih diam sambil memerhatikan bilik itu. Dapur kecil, bilik mandi sempit, 2 katil bujang, semuanya sangat sederhana berbanding rumah kami di Osaka. Akhirnya, ibu bersuara, kamu berdua betul-betul bahagia di tempat macam ni. Kakak dan saya saling berpandangan sebelum mengangguk serentak. Wajah ibu menunjukkan riak tidak percaya. Kemudian, wajahnya berubah menjadi campuran antara kemarahan dan kekecewaan. Ibu tak faham. Kamu tinggalkan semua yang kamu ada untuk tinggal di bilik sempit macam ni? Yuki, kamu patut pulang dengan ibu sekarang. Ayah pun akan maafkan kamu kalau kamu pulang. Saya menggelengkan kepala perlahan. Maafkan saya, ibu, tapi saya belum bersedia untuk pulang. Ibu mengeluh dan bangun dari tempat duduknya. Ibu akan menginap di hotel berdekatan. Esok ibu datang lagi. Fikirkan baik-baik. Selepas ibu pergi, kakak dan saya duduk terdiam untuk seketika. Walaupun kami sudah menjangkakannya, bersemuka dengan ibu membuatkan hati kami bercampur baur. Malam itu, saya sukar untuk tidur. Keesokan paginya, ibu datang semula seperti yang dijanjikan. Kali ini, dia mengajak kami bersarapan bersama di sebuah kafe berdekatan. Di kafe, ibu kelihatan letih dengan lingkaran gelap di bawah matanya. Nampaknya dia tidak cukup tidur malam tadi. Semalam ibu terlalu emosi. Maafkan ibu, kata ibu, meminta maaf terlebih dahulu. Ini adalah kali pertama saya melihat sisi ini daripadanya. Ia bukan seperti ibu yang sentiasa sempurna dan tegas. Ibu, kami pun tak sangka kami akan hidup begini. Tapi, ibu memotong kata-kata saya. Malam ni, ibu nak ajak kamu berdua makan malam. Boleh? Walaupun terkejut, kakak dan saya bersetuju. Ibu berkata dia telah membuat tempahan di sebuah restoran mewah di pusat bandar. Sepanjang hari itu, saya berasa resah. Saya bimbang ibu akan cuba memujuk saya lagi. Pada waktu makan malam, kami bertiga bertemu di restoran yang dijanjikan. Ibu memesan hidangan tradisional Malaysia.
Pada mulanya, hanya kesunyian yang kekok menyelubungi kami, tetapi suasana mula cair apabila makanan tiba. Ibu merasai makanan itu dan memujinya. Tak sangka sedap, rasanya lain daripada makanan Jepun. Kakak mula menerangkan tentang makanan Malaysia dan saya juga perlahan-lahan mula bertenang. Perbualan kami secara semula jadi beralih kepada perkahwinan kakak. Ibu bertanya tentang Aiman dan kakak dengan gembira bercerita tentang tunangnya. Jadi, bila majlis perkahwinannya? Tanya ibu. Bulan depan. Kami rancang buat majlis kecil sahaja, hanya keluarga dan kawan-kawan Aiman, serta beberapa kawan yang saya kenal di sini, jawab kakak. Wajah ibu kelihatan sedih. Tanpa keluarga. Kakak berkata dengan berhati-hati, Ibu, kalau ibu dan ayah dapat datang, tentu ia akan jadi sangat bermakna. Pada saat itu, mata ibu bergenang air mata. Kakak dan saya terkejut dan saling berpandangan. Seumur hidup kami tidak pernah melihat ibu menangis. Maafkan ibu, suara ibu bergetar. Ibu gagal menjadi ibu yang baik untuk kamu berdua. Kakak memegang tangan ibu. Ibu, jangan cakap macam tu. Ibu sentiasa lakukan yang terbaik. Ibu menggelengkan kepalanya. Tidak, ibu lebih mementingkan maruah keluarga dan syarikat berbanding kebahagiaan kamu. Tapi bila ibu lihat wajah kamu berdua yang tersenyum begini, barulah ibu sedar apa yang telah ibu lepaskan. Ibu menceritakan kisahnya. Semasa muda, ibu juga mempunyai impian. Dia mahu menjadi seorang pemain piano. Tetapi kerana harapan keluarga dan tekanan sosial, dia melepaskan impian itu dan memilih untuk menjadi menantu kepada keluarga yang baik. Ibu korbankan hidup untuk syarikat, tetapi sebagai gantinya, ibu tak banyak kenangan ketawa bersama keluarga. Pengakuan ibu menyentuh hati saya. Sekarang, sekurang-kurangnya kamu berdua, jalanilah hidup kamu sendiri. Malam itu, buat pertama kalinya, ibu menerima kami seadanya. Perkahwinan kakak dan permulaan baru saya di Malaysia. Semasa kami keluar dari restoran, ibu memegang tangan saya dengan erat. Yuki, kalau kamu betul-betul bahagia di sini, ibu akan sokong, ibu akan cuba pujuk ayah kamu. Kata-kata itu membuatkan saya menangis. Buat pertama kalinya, saya merasakan pilihan saya dihargai. Ibu pulang ke Jepun keesokan harinya, tetapi dia berjanji akan datang semula sebulan lagi untuk majlis perkahwinan kakak. Semasa kami mengucapkan selamat tinggal di lapangan terbang, ibu berkata buat kali terakhir, ibu belajar daripada kamu berdua. Apa itu kebahagiaan sejati? Selepas ibu pergi, saya duduk di tepi tingkap apartmen dan memandang pemandangan Kuala Lumpur. Satu babak baru dalam hidup saya telah bermula dan kini saya mendapat sokongan keluarga. Buat pertama kalinya, saya tidak takut akan masa depan. Malah, saya berasa teruja. Selepas ibu pulang ke Jepun, dia mula menelefon kami seminggu sekali. Saya dapat merasakan perubahan dalam suaranya, lebih lembut dan lebih mesra. Suatu hari, ibu berkata dengan berhati-hati, ibu dah berbincang dengan ayah kamu. Mula-mula dia menentang keras, tapi sekarang hatinya mula lembut sedikit. Belum sempat saya mengesahkan kebenaran kata-kata itu, hari perkahwinan kakak semakin hampir. Terdapat banyak perkara yang perlu disiapkan. Walaupun ia majlis yang kecil, kakak mahu semuanya sempurna. Saya menjadi pembantu setianya. Kami memilih gaun pengantin bersama-sama, menghias dewan dan menyemak senarai tetamu. Sehari sebelum majlis, kami menerima panggilan daripada ibu yang memberitahu dia telah tiba di KLIA dan ada satu lagi berita yang tidak dijangka, ayah juga datang bersama. Saya tidak percaya dan menyemak mesej itu berulang kali dengan kakak. Betulkah ayah datang? Jantung saya berdegup kencang. Petang itu, kami bertemu dengan ibu bapa di lobi hotel. Ibu kelihatan jauh lebih tenang berbanding sebulan yang lalu. Dan ayah, penampilan ayah yang sentiasa tegap dan gagah, itu kelihatan sedikit berbeza. Dia kelihatan lebih tua dan bahunya kelihatan sedikit letih. Apabila ayah melihat kami, dia terdiam sejenak. Kemudian, dia mengeluh panjang, kamu berdua sudah banyak berubah. Makan malam pada petang itu terasa kekok, tetapi tidak tegang. Ayah kurang bercakap berbanding biasa, tetapi dia mengangguk sesekali sambil mendengar cerita kami.
Apabila kakak memperkenalkan Aiman, ayah memandangnya dengan serius dan berjabat tangan. Melihat mereka berbual dalam bahasa Inggeris yang ringkas terasa janggal tetapi juga menggembirakan. Pada hari perkahwinan, dewan kecil itu dipenuhi dengan suasana yang hangat, keluarga dan rakan-rakan Aiman serta keluarga kami. Walaupun terdiri daripada orang yang bertutur dalam bahasa yang berbeza, semua bersatu dalam perasaan meraihkan dan gembira. Kakak kelihatan sangat cantik dalam gaun putihnya. Wajahnya kelihatan paling bahagia yang pernah saya lihat. Apabila ayah memegang lengan kakak dan berjalan menuju ke pelamin, saya tidak dapat menahan air mata. Ia adalah satu babak yang tidak dapat saya bayangkan sebulan yang lalu. Wajah ayah kelihatan serius, tetapi saya tidak terlepas pandang senyuman kecil di matanya. Saat menyerahkan kakak kepada Aiman, ayah berbisik perlahan, "Tolong jaga anak perempuan saya." Selepas majlis perkahwinan, ayah memanggil saya secara senyap ke beranda. Langit musim luruh di Kuala Lumpur kelihatan sangat cerah. Ayah memandang langit lama tanpa berkata apa-apa sebelum akhirnya bersuara. "Ibu kamu betul. Kamu berdua nampak bahagia di sini." Saya mengangguk. Ayah menyambung, "Syarikat, biar ayah yang uruskan. Jangan risau. Jalanilah hidup yang kamu benar-benar mahukan." Saya terkejut mendengar kata-kata itu. Ayah yang sentiasa meletakkan syarikat dan keluarga sebagai keutamaan. Tetapi pada hari itu, ada sinar yang berbeza di matanya. "Kamu berdua betul-betul ikut perangai ibu kamu," degilnya, senyumannya. Senyuman nipis terukir di bibir ayah. Ayah pun ada impian masa muda dulu, tapi seperti ayahku dan ayahnya sebelum itu, ayah hidup untuk syarikat. Sekarang baru ayah sedar betapa kosongnya semua itu. Pengakuan ayah memberikan kesan yang mendalam kepada saya. Buat pertama kalinya, saya melihat sisi kemanusiaan ayah yang tersembunyi, yang selama ini kelihatan garang dan dingin. Keesokan harinya, ibu bapa saya pulang ke Jepun, tetapi kali ini mereka meninggalkan janji yang berbeza. Mereka berkata akan datang semula ke Malaysia selepas menyelesaikan urusan syarikat dan mereka akan menghormati pilihan kami. Selepas perkahwinan kakak, saya secara semula jadi mula bergaul dengan rakan-rakan Aiman. Antaranya, ada seorang rakan yang saya menjadi sangat rapat. Dia adalah Ben, rakan Universiti Aiman. Dia seorang yang pendiam dan bertimbang rasa dan sering mengajar saya bahasa Melayu. Suatu hari, Ben mencadangkan sesuatu. "Yuki, ada satu ruang kafe yang bagus untuk disewa dekat Jalan Petaling sekarang. Nak pergi tengok?" Ketika itu saya tidak tahu bahawa cadangan itu akan menjadi titik perubahan baru dalam hidup saya. Di sebuah lorong kecil berhampiran Jalan Petaling, sebuah rumah kedai lama yang telah diubah suai itu membuatkan saya jatuh cinta pandang pertama. Ruangnya kecil tetapi terasa hangat, cahaya semula jadi yang masuk melalui tingkap dan suasana tenang di sekelilingnya. Tanpa sedar, saya berkata, "Tempat ni cantiklah." Ben tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, saya memang nak buka kafe. Kalau Yuki berminat, apa kata kita usahakan bersama?" Cadangan itu datang secara tiba-tiba, tetapi anehnya, saya tidak berasa terbeban. Dengan sokongan daripada ibu, saya sebenarnya mampu melakukannya seorang diri, tetapi ini terasa berbeza. Malah, saya berasa teruja. Saya meminta sedikit masa dan berfikir dengan serius selama beberapa hari. Akhirnya, saya memberanikan diri untuk menyahut cabaran itu. Kakak menyokong sepenuhnya keputusan saya. "Yuki, ini cabaran pertama kamu. Kalau ada apa-apa yang kakak boleh bantu, cakap saja." Maka, saya dan Ben mula menyediakan kafe kami, dari reka bentuk dalaman hingga pemilihan menu dan urusan kertas kerja. Setiap proses adalah baru dan sukar, tetapi sangat memuaskan. Terutamanya, proses membangunkan menu yang menggabungkan pencuci mulut tradisional Jepun dengan budaya kafe moden Malaysia sangat menyeronokkan. Pada hari pembukaan, kafe kami dipenuhi pelanggan. Kakak, Aiman dan keluarga Aiman semuanya datang untuk meraihkan. Kami menamakan kafe itu Bunga Sakura. Ia mendapat sambutan yang baik sejak hari pertama. Kehidupan harian di dapur yang sempit dan meja-meja kecil, bersemuka dan berbual dengan orang ramai.
Pada mulanya, ia terasa asing, tetapi lama-kelamaan saya mula menemui kebahagiaan di dalamnya. Perbualan-perbualan kecil dengan pelanggan, senyuman mereka apabila mengatakan pencuci mulut kami sedap, dan rasa puas selepas seharian bekerja keras. Semua ini adalah kegembiraan kecil yang tidak pernah saya alami dalam kehidupan saya sebelum ini. Hubungan saya dengan Ben juga semakin mendalam secara semula jadi. Semakin banyak masa yang kami luangkan bekerja bersama, semakin saya tertarik dengan kesungguhan dan kehangatan hatinya. Seperti kakak, saya juga mula bercinta. Walaupun masih kekok dan berhati-hati, ia adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh kehidupan di Malaysia kepada saya. Ibu bapa saya, seperti yang dijanjikan, mula menyelesaikan urusan syarikat. Mereka menjual sebahagian besar saham syarikat makanan Minamoto kepada sebuah syarikat besar dan menyerahkan pengurusan sebahagian lagi kepada pekerja lama. Ayah kadang-kadang akan menelefon untuk memberitahu perkembangan manakala ibu sedang mencari rumah untuk berpindah ke Malaysia dan meminta nasihat saya. 6 bulan selepas pembukaan, bunga sakura menjadi salah satu tarikan di sekitar Jalan Petaling. Kafe kami, yang menggabungkan pencuci mulut asli Jepun dengan sentuhan Malaysia, menjadi terkenal di kalangan pelancong asing. Kadang-kadang, pelancong dari Jepun akan mengenali saya dan terkejut. Bukan kecik ni anak pengerusi Minamoto. Setiap kali itu berlaku, saya akan tersenyum dan mengangguk. Gelaran itu tidak lagi membebankan saya. Ben telah melamar saya dan saya menerimanya dengan gembira. Seperti kakak, kami merancang majlis perkahwinan yang kecil. Kali ini, ia akan menjadi gambaran keluarga yang lebih lengkap dengan kehadiran kedua-dua belah pihak ibu bapa. Ibu sudah teruja menyediakan hanbok, pakaian perkahwinan tradisional Korea silap baju kurung songket untuk majlis itu. Hari ini, selepas menutup kafe, saya duduk di beranda dan memandang langit malam Kuala Lumpur. Sudah lebih setahun saya berada di Malaysia. Kehidupan di Jepun terasa seperti mimpi lama. Dari tempat yang luas dan mewah tetapi dingin itu, ke tempat yang kecil tetapi hangat ini, landasan hidup saya telah berubah sepenuhnya. Ben datang ke beranda membawa 2 cawan teh. Senyuman mesranya menenangkan hati saya. Kini, saya bukan lagi anak perempuan sesiapa atau pewaris sesiapa. Saya hidup sebagai Yuki. Kehidupan yang saya bina dengan pilihan dan kehendak saya sendiri. Walaupun masih asing dan kekok, saya amat menghargai kehidupan dan detik ini. Saya kini sedang belajar, sedikit demi sedikit, untuk mengenali siapa diri saya. Mungkin ada yang akan mengatakan pilihan saya ini bodoh, tetapi saya bahagia sekarang. Saya akan cuba hidup dengan baik. Mohon doakan saya. Terima kasih kerana sudi mendengar cerita saya sehingga akhir.